Bagaimana 1 gram emas ini boleh mengubah hidup apabila 80% daripada rakyat Malaysia ni tak ada simpanan walaupun dalam bentuk RM1,000? Tuan-tuan tahu tak 80% daripada rakyat Malaysia ni tak ada simpanan walaupun RM1,000? Ya, walaupun mereka dah pun kerja bertahun-tahun, berbulan-bulan, gaji masuk tiap bulan tapi tetap juga akaun tu kosong. Ini adalah realiti dan saya pun pernah faham masalah ni berlaku. Apabila kita dah bayar bil, kita dah bayar sewa, kita bayar pendidikan anak-anak, beli barang dapur, sedar-sedar tinggal cukup makan je untuk kita simpan. Nak simpan 100 pun susah, apatah lagi kita nak simpan 1,000. Bukannya mudah ni tuan-puan. Jadi ramai orang yang sangka tak apalah, nanti ada rezeki lebih barulah kita nak mulakan simpanan. Tapi hakikatnya kalau kita tak mula dari sekarang, rezeki lebih pun akan habis tanpa jejak juga sebenarnya. Sebab tu secara faktanya ada orang yang pilih cara yang lebih luar biasa lagi. Mereka bukan simpan duit tapi mereka simpan dalam bentuk emas. Ianya adalah aset fizikal yang mana apabila kita menyimpan dalam bentuk emas, secara psikologinya kita lebih kepada nak simpan. Berbeza dengan apabila kita simpan duit, makin kita nak belanja dan belanja. Simpan sikit-sikit, lama-lama makin sikit, itulah simpanan duit. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, itulah simpanan emas. Tapi dalam masa yang sama, simpanan emas ni ada ilmunya, ada kaedah yang tertentu yang menyebabkan kita ni mendapat untung. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada kaedah yang betul, kita akan rugi kalau kita simpan dalam bentuk simpanan emas ni sebenarnya. Jadi bayangkanlah kalaulah 3 tahun lepas lagi kita dah pun mula simpan 1 gram sebulan, hari ni kita mungkin dah ada lebih daripada 36 gram. Jadi sebenarnya kita tak perlu pun tunggu kaya baru kita nak mulakan menyimpan, tapi kita simpan sikit-sikit sehingga lama-lama kekayaan itu akan datang kepada diri kita. Kaya adalah datang daripada disiplin, bukan daripada gaji yang besar ataupun dengan pendapatan yang besar. Jadi jemput, follow, like dan share untuk ilmu emas dan juga kewangan. Jangan lupa klik link di bio.